Dalam episod ke-15 Ultraman Omega sebelum ni, ada satu scene yang mengingatkan Izzat pada siri Ultraman Nexus. Dan Izzat boleh katakan kalau Ultraman Omega tu adalah kebalikan daripada Ultraman Nexus. Yang mana benda tu kita boleh nampak sewaktu Sayuki tu menamakan Omega tu dengan nama Ultraman. Dan ini merupakan kebalikan daripada Ultraman Nexus. Sebab sepanjang siri Ultraman Nexus berjalan, Ultraman Nexus ni tidak dipanggil dengan nama Nexus. Tapi sebaliknya dia lebih kerap dipanggil dengan nama Ultraman. Dan nama Nexus tu baru didapatkan di akhir episod, yang mana berbezalah dengan Ultraman Omega, yang mana Ultraman Omega mendapatkan nama Omega tu daripada awal, cuma nama Ultraman tu baru diberikan di episod yang ke-15. Dan sebab itulah Izzat mengatakan kalau Ultraman Omega adalah kebalikan daripada Ultraman Nexus. Dan selain daripada tu, Ultraman Nexus pun memang terkenal dengan unsur dia yang cukup gelap. Sementara Ultraman Omega bersifat lebih cerah dan lebih family friendly. So itu bagi Izzat adalah benda yang menarik lah.